So untuk battery health ni kebanyakannya memang iPhone user lah yang biasanya akan check berapa persen battery health pada telefon tu. Sebab yelah dekat dalam setting iPhone ni dia akan tunjukkan battery health dia berapa. Benda ni sangat penting sebenarnya. Tak kira lah korang ada guna iPhone, korang guna Android, dan lagi untuk korang yang betul-betul concern pasal korang punya battery. Sebab saya ada banyak terima soalan. Bang, pada awal-awal saya beli telefon dulu, saya boleh dapat dalam 8-9 jam, lepas tu baru kena charge. Lepas tu lama-lama kenapa? Kadang-kadang tu tak sampai 4-5 jam saya dah kena charge telefon. So dekat sini yelah, even though ada certain model telefon tu memang tak dapat nak check battery health, korang just perlu tahu pada awal korang beli telefon tu, bateri telefon korang tu dia masih muda, masih energetic, 100% dia banyak aura. Selepas beberapa tahun korang dah guna kan, dah banyak kali charge, korang dah banyak cocok, cabut, cocok, cabut. Lepas tu ada juga orang yang guna telefon sambil charge. Benda-benda macam gitu akan dropkan korang punya battery health. Makin lama bateri tu makin tua. Bila dah makin tua ni, dia dah tak banyak energy. Bila dah tak banyak energy, daripada 100% tu dia drop lah 80%, 70%, 60% dan sebagainya. Itulah antara punca korang punya bateri drop dengan cepat. So itu sajalah saya nak share dekat korang. Bukan setakat iPhone user sahaja yang patut concern pasal battery health. Korang yang guna telefon Android pun patut tahulah tentang battery health ni. So kalau korang ada apa-apa soalan, korang pun boleh tulis dekat ruang komen. Dan jangan lupa like, share, follow. Oh yeah!